Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta second hand mewah yang tak patut anda beli. Untuk kereta yang disenaraikan dalam video ini merupakan daripada segmen D dan ada unit SUV. Antara kereta yang disenaraikan dalam video ini kebanyakannya pada hari ini ramai lagi yang masih menggunakannya. Kenapa kami katakan kereta-kereta ini masih tidak berbaloi lagi untuk dibeli unit second hand? Ianya cuma satu sebab saja, iaitu kos baiki yang terlampau tinggi dan susah dapat alat ganti. Jika korang pengguna 5 kereta yang disenaraikan dalam video ini, saya percaya pada hari ini pasti korang sedang bertarung di bengkel. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, untuk 5 kereta dalam senarai ini ianya bukannya kereta lama ataupun tahu lama. Maknanya bukannya tahun 2000, tetapi ianya mula diperkenalkan pada tahun 2010 ke atas. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat kereta apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, Audi A8 D4. Sebuah jentera daripada Jerman ini bukannya tak bagus. Ianya mula diperkenalkan pada tahun 2010 sehingga tahun 2017. Jentera sedang daripada Audi ini saya boleh katakan ianya boleh menjadi money pit kalau tak kena pilih unit second hand ataupun servis main hentam sahaja. Okey, mula-mula sekali kita lihat Audi A8 ini merupakan daripada generasi keempat. Boleh dikatakan model baru jugalah dalam pasaran hari ini. Dekat sini saya senaraikan 3 sebab kenapa Audi A8 ini tidak berbaloi dibeli unit second hand. Pertama, banyak menggunakan sistem elektronik dan komponen yang canggih. Antaranya adalah MMI, infotainment sensor, sunroof automatic, bantuan pemanduan dan banyak lagi. Itu baru bercakap pasal sistem elektronik. Kedua pula, ia menggunakan sistem suspension air suspension ataupun suspension jenis udara. Kos baiki memang agak mahal. Antara common issue yang menyebabkan suspension ini mudah rosak disebabkan oleh bila mana usia kereta itu sudah pun lama, sekitar 5 tahun ke atas, ataupun mileage 100,000 km mileage sehingga 150,000 mileage, mungkin akan ada risiko belum akan mudah pecah. Dan satu lagi, bila mana ada kebocoran pada bilik kompresor mungkin mudah rosak. Anggaran kos untuk repair suspension daripada Audi A8 ini ataupun A8 ini bawah daripada RM10,000. Itu pun bergantung juga pada kawasan. Ketiga, kos maintenance memang tinggi tetapi bergantung juga pada enjin yang korang pilih. Sebenarnya Audi A8 ini merupakan kereta premium daripada Audi, jadi kos baikinya memang agak tinggi. Kebanyakan yang melibatkan komponen tertentu memang tak boleh pergi bengkel biasa, terpaksa kena pergi specialist Audi kerana ianya melibatkan peralatan khas daripada Audi. Saya boleh katakan jika korang beli unit second hand Audi A8 ini pada hari ini, jika tak kena dengan gaya ataupun kereta tersebut boleh mengalami masalah, ambil masa 1 tahun saja, pasti kos baikinya boleh jadi separuh daripada harga kereta. Kedua, Mercedes W221. Ini kereta kalau tak ada mental yang kuat dan tak ada minat pada model ini, jangan sekali-kali nak mencuba memilikinya. Ditambah pula ini merupakan Mercedes pertama korang unit second hand. Lebih tepat lagi, ianya bukannya untuk kebanyakan orang. Antara masalah terbesar yang melibatkan Mercedes W221 ini adalah air matic ataupun air suspension. Bila mana rosak suspensionnya, kereta boleh jadi senyek tiba-tiba. Lampu dalam meter pun akan menyala penuh dengan warning. Anggaran kos untuk repair satu batang sahaja untuk air suspension daripada Mercedes 221 ini bermulanya daripada harga 3 ke 6 ribu ringgit. Jika full set ataupun baiki ke-4 boleh cecah sehinggakan 12 ribu ringgit ataupun lebih. Kedua, elektronik terlalu banyak. Saya boleh katakan ini antara Mercedes yang elektroniknya agak banyak sekali. Jika diceritakan bak elektronik mengenai W221 ini, nak guna bateri murah pun tak boleh walaupun ianya sama saiz. Saya boleh katakan pomen biasa pun tak berani sentuh kereta ini. Sepanjang pengeluaran Mercedes W221 ini ada 2 versi enjin yang diperkenalkan, iaitu V6 dan V8. Kos baiki minor servis untuk 2 model enjin ini bermulanya daripada RM2,000 sehingga RM4,000 pada setiap minor servis. Korang rasa macam mana, berbaloi ke untuk bayar harga repair yang sebegini? Tepuk dada, tanya steering, apa yang kita nak pada setiap kereta. Seterusnya, ketiga, BMW 750i. Jika diikutkan model
projek ini memang nampak mewah serta berkuasa, tetapi ramai mekanik tak rekomenkan untuk beli untuk unit second hand. Dan ada setengah tu owner lama sendiri tak bagi jika beli unit second hand. Kenapa pula boleh jadi begitu? Jom kita tengok sama-sama. BMW 750i ini menggunakan enjin V8 twin turbo ataupun N63. Enjin ini saya boleh katakan memang power, ditambah pula korang buat sistem exhaust. Sebab ianya antara enjin yang tidak ada bunyi pada BMW enjin lain. Tetapi bila mana ianya mengalami kerosakan, kosnya akan menjadi ribu-ribu, dah tak main ratus-ratus. Ditambah pula enjin ini memang terkenal sebagai enjin yang mudah panas dan sensitif. Dekat sini ada beberapa harga yang kami senaraikan komponen yang mahal mengenai enjin N63 ini. Antara komponen enjinnya adalah injektor V8, anggaran kos bermula daripada harga 6 ke 8 ribu ringgit. Turbo bermula daripada harga 12 ke 30 ribu ringgit bergantung pada kawasan serta turbo yang korang tukar. Dan ketiga, antara masalah yang sering sahaja berlaku pada enjin BMW adalah leaking ataupun timing issue. Anggaran kos untuk repair bermulanya daripada harga 9 ke 12 ribu ringgit. Untuk korang yang ingin memiliki BMW 750i ini pada hari ini, saya cadangkan korang kena standby lebih kurang 30 ribu ringgit untuk kos servis sahaja bila mana dah buat pembelian. Harga sebuah kereta daripada segmen D iaitu BMW 750i pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga 100 ke 120 ribu ringgit. Korang rasa berbaloi ke beli kereta sebegini? Keempat, untuk yang keempat ini kita pergi pula kepada negara Jepun. Ia adalah Toyota FJ Cruiser. Ini merupakan sebuah SUV yang bukan untuk semua orang, tidak sesuai sangat untuk kegunaan harian. Contohnya seperti korang selalu masuk keluar bandar, pergi kawasan sempit-sempit, memang tak sesuai sangat untuk beli FJ Cruiser. Personally, saya boleh katakan harga second hand untuk FJ Cruiser pada hari ini agak mahal sangat untuk apa yang kita bayar. Jika korang belum ada lagi kereta yang cukup praktikal. Harga sebuah FJ Cruiser pada hari ini bermulanya daripada harga 70 ke 120 ribu ringgit bergantung pada condition serta tahun. Mengenai enjin FJ Cruiser ini, saya boleh katakan mungkin boleh bawa bincang lagi tentang kos repairnya, sebab ini antara enjin Toyota, tetapi yang kita tak nak sekali adalah kos untuk minyak. Kos untuk fuel consumption mengenai FJ Cruiser ini memang agak besar, sebab enjinnya pun agak besar iaitu 4.0 liter VC. Sekarang jarak dalam bandar sahaja ataupun jika bawa daily sahaja sekitar 5 ke 6 kilo untuk per liter. Kali lagi saya katakan untuk penggunaan harian memang tak praktikal, ditambah pula ruang dalam yang agak sempit, tidak sesuai untuk kanak-kanak serta orang tua. Salah satu sebab orang beli Toyota FJ Cruiser unit second hand pada hari ini disebabkan oleh ianya antara kereta yang rare serta production sudah pun dihentikan. Memang betul jika korang mampu serta minat. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali iaitu yang kelima. Ia adalah Nissan Murano. Saya percaya pada hari ini jika korang tanya peminat ataupun orang yang berpengalaman menggunakan Nissan Murano ini, pasti mereka tak galakkan beli unit second hand pada hari ini. Ada beberapa sebab yang menyebabkan kereta ini mudah disisihkan daripada orang ramai. Antara penyebabnya adalah Nissan Murano ini menggunakan transmisi jenis CVT jenis lama, iaitu jenis GF series yang terkenal dengan mudah overheat serta kurang pickup. Anggaran kos untuk repair CVT Murano ini bermulanya daripada harga 8 ke 12 ribu ringgit bergantung pada kawasan. Kalau korang nak murah lagi boleh tengok dekat Half-Cut, tetapi risiko gearbox kon memang agak besar. Itu yang pertama. Manakala yang kedua pula, Murano ini menggunakan enjin yang cukup besar iaitu 3.5 liter VC. Ditambah pula road tax untuk Nissan Murano ini agak mahal. Ketiga, alat ganti agak mahal serta susah nak cari, tak sama dengan jenama Nissan yang lain. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keempat, nilai jual semula agak rendah. Ditambah pula kereta tersebut ada isu bermasalah ataupun sedang mengalami kerosakan. Saya percaya pada hari ini untuk Nissan Murano generasi awal dulu ataupun batch awal dulu, kebanyakannya dah sadai ataupun dah berada dekat kedai potong. Siapa dekat sini pengguna Nissan Murano ataupun korang pernah merasa memiliki Nissan Murano pada hari ini? Cuba korang komen dekat bawah. Okey guys, so kesimpulan yang kita boleh ringkaskan daripada 5 kereta mewah yang tak patut kita beli pada hari ini. Nak beli
sesebuah kereta second hand yang jarang orang guna ataupun jarang orang ketengahkan ini, pastikan korang belajar sedikit sebanyak tentang kereta itu jika tak nak merana kemudian hari. Okey gang, so saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.